Selamat pagi. Jadi kita santai-santai je sementara tunggu nak bersiap. InsyaAllah hari ni plan ni mungkin nak pergi ke street art saja. Tu tangga naik tangga tu. Di sini Belah kiri ni dekat tak? no bed tahan. Kisah kena bakar lagi, gosang lagi. Rapat lah ni. Dekat ni kan Masjid Kapitan Keling. Parking je kat sini, bayar parking. Dan jalan depan tu ada laundry. Depan. Esok kita nak pergi ke mana ni? Pergi street art. Dobi dulu hantar baju. Ya. Dobi ni macam lain diri dan juga boleh drop. Mungkin kena bayar, tak tahu. Tengok sini. Korang nampak tak tu? Nama dia satu tiga laundry tu. Dia lain diri tapi rasa boleh drop off. Tengok sini. Nisa. Pakai baju. Isha cepatlah. Adik tengok. Macam pegang kan? Dia pakai baju tu. Ni aku baju baju. Aku baju baju. Baju comel. Yes. Comelnya. Isha. Kau siapa? Berapa lama tak tukar baju? So dia ada dua option, buat sendiri atau boleh drop off lah. So kita ambil drop off kat mak. Nanti dia tolong buatkan. So ini maybe laundry. Laundry. Taklah, dia jaga. Ni macam bandar kot. So ni so nak buat sendiri boleh, tapi biasa kita tinggal lah. Dia ada harga je, tak sure berapa. Okay. Kita parking belakang tu pintar je. Okay, street art tu you just straight je. Kan parking tu straight je, pintar straight je. Nampak? Aja terus. Lelaki. Bukan masalah, lagi satu. Tapi dia tak dalam ni. Boleh lah comelnya. Apa nama dia? Rainbow. Gangster sangat sayang. Rainbow mahal. Dengan mata-mata tu kucuk-kucuk tu kan. Isha, sekejap. Kucing gangster tu pula dekat kedai ni. Kedai ni ada abang lelaki ni. Jadi kita went to jalan-jalan. Thank you. Hello. What you like to order? I want to order, I think I want to order mushroom pesto because it's a mushroom basic garlic nut. English please, we don't speak Malay. Sorry, we don't speak Malay. With Yeah, the prawn. Makan suka prawn. What you English babe? Traditional carbonara. Traditional carbonara. pekan ni dia punya slang. Bottle of water. So we want to order this. Macam nak ni ke tradisional? Sabar makan. Macam nak makan So parlish. ni cafe just cute guys. Aku nak makan parlish. What is this parlish? Nak try macam saya. Nara Viveka, Sunset Sipper, Ice Honey Lemon,
Volcano with chicken fried rice, ice chocolate with cold. Dah cakap apa ya? Mika ambil dengan waffle tu. Apa? Bukan Mika ya? Ni campur tiga. My ice chocolate. This is mine. This is my nasi apa ada ingat? Ni salmon waffle. Yang tu carbonara. Mak bagi tips. So good. Ni telur. Nasi goreng telur. Sama yang kicap. Cakap bawang gerai. Bawang. Tu yang furniture. Nama tu. Yes, in the house. Wow. Baiklah. Tak benda-benda yang tak sepatutnya. Dia memang tak. Okey, tak apa. Okey, baik tunggu. Okey. Ikut je lah. Mika duduk depan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih bang. Terima kasih. So, Amin, thank you. Thank you. Bang, minta maaf lah bang, kami orang sini bang, nak pusing tak ngerti. Saya suruh tunggu kat simpang tu tadi. Saya tak tahu. Faham. Lepas tu kan abang cakap Bangsa. Kita makan dulu bangsa. Pagi boleh pergi, lepas tu petang ada ferry balik lah. So, macam pergi saja pergi, ada dia punya bekas penjara, bekas hospital Pusta tu. Kita pergi melawat sajalah. Dia berjalan pun. Dia ada kapak. Kapak. tu Fringy tu yang on the way tepi jalan tu ke? Miami Beach tu nak pergi Batu Peringgi tu. Ya, oh ni lah. Jauh juga nak jalan je ni. Itulah Fringy kau kata you nak jalan. Ini nak jalan. So nice. Fujiyama tu apa? Ni depan lagi jalan ni. Kisah kan nak pergi Fujiyama. Fujiyama ni. Vihara. Atas je ke? Mana korang ni? Buat malu aku betul lah. Okay, sumpah lah tu. Janji lah. Saya tak beli ya baju-baju kat sini. Tengok je. Cantik ni, cantik harga je, Cantik harga je. Apa? Itu 200. 120. Tak. 200. Tengok Ya. Banyak lah alhamdulillah. Isi ambil lah itu. Besar tidur. Comel pakai tidur. Lah aduh. RM60 dia pakai tidur. Isi comel lah. Comel. Fatimah. Oh my god, you call my name?
tadi yang dia nak bantu. Oh my god, it's cute. Tak terperasan itu tadi. And then beli baju macam ni. Kalau korang yang minat baju bundle, boleh je. Okay je. Cuma saya tak berminat sangat. Guys, come here. Jadi banyak. Yang tu. Laki. Dia akan cuci laki. Perempuan. Okay dah. Tengok dia buat diri ni. Cantik ni. Comelnya. It's okay lah. Sekarang kedai ni bawah Fujiyama Hard Rock. So ke kiri daripada Hard Rock tu. So cute. Nama kedai dia ni Archlex. Cute. Thank you. Ni perempuan punya Fujiyama. So kita tengok. Tinggi. Tadi Jacket. cepatlah Syah. Oh, cute. Tapi tu tempat minum ni kan cantik lah. Kak I penat you all. Seharian jalan. Sedap lah coklat. Sedap. Apa biar masa terlalu suka? Dia ada bulu-bulu. Kisah. Kira tak je. Comelnya. Comelnya. Mak ide tu. Tujuan tu. No lah, ni macam kek kafe lah. Dari sini, depan sini. Kamera lah. Ni je. Hotel ni bang. Inilah Apa yang baik? untuk jalan. Alah, betul lah runtuh. Oh my god, scary. So abang keluar dari kereta, abang tengok depan dia ada kosong kan? Masya Allah, I rasa ni diorang panggil, I baru tahu nama je Miami Beach. It's so cantik. So masa kau naik je batu tinggi, naik-naik je, parking tu tepi-tepi. Terus nampak. Dulu ada kedai-kedai makan kat situ. I think orang dah roboh kan tepi bawah. Pilih lah ni. Ni kira nak asal yang kita makan. Minum-minum you all. Kita minum sirap. Kita minum kelapa. Makan laksa kat atas tu. Belah je. Tak esat dulu.
market here. Di sini. Sekejap. So kita ambil valet sini, sehari dia ambil RM30 je. And ya, jangan terpijak. Ramai. Ikut. Jadi buat wedding bawah ni. Okay, so basically kalau korang nak beli selupa kat sini, korang kena beli token kat sini. RM5. One token RM5. And then you ke? Tak masuk kan? Okay, kita bagi budak RM5 nak main jap. Sebab kat sini kena bayar RM5 token. So, kalau habis semua bulan ni kena beli token lagi dah. Tu bapak tu. Wah, I akan sensor lah muka dia orang. Memalukan. Mana boleh bola hitam? Bola hitam dah sekali. Ini merah. Hitam ni bola hitam sekali. Cepat hati. Hati kena macam tu dah. Yo, tak masuk. Yo. Itu tadi hati sakit. Abang sakit tangan. Bagi bola tu pusing. Tak. Tak, nanti berdiri kat tengah. Sini, tepi cap. Berdiri kat tengah. Tembak kat sini. Ada sikit je. Tengah. Makan Uyo. Strike doh. Ni mungkin masuk. Bola sikit je masuk. Apa benda ni? Jangan kuat, slow je. Kan. Dekat ni kan?
Cantik. I don't know why. Nampak tak dia macam basah-basah. I don't think dia baru mop. Sebab tadi pagi pukul 9 lebih pun kita rasa macam nampak lembab-lembab. I don't know why. Nampak tak dia macam tak selesa. Selesa tak lah kenapa. So this is the view. Malam tu. So ni view. Aku tak nampak tu dia tarah tadi. Tahu lah kan. So jap. Okay ni basically kalau kita nak pergi Batu Ferringhi tu bilik kita pergi sebelah tu. So Michael tengah main tengok telefon. So ini lawa, Masya Allah, subhanallah, tu cantik. Kita level 5. Sebelah kan boleh parking. I'm not sure naik kat mana. By the way, kita orang ni confused lah belah belakang lah. I really confused lah. Tak tahu nak cakap macam mana. So macam tu lah. So ni bilik sebelah. Tada! Ni kita nak keluar pergi beli makan petang. Lalu kan orang nak naik pergi Batu Ferringhi lah. Tadi tu kita berhenti tepi ni lah makan nasi tu. Rasa. Hey. Macam Avatar, Mak. Kawasan. Macam tu. Tak tahu. Biasanya siapa duduk hotel sini jalan je. Kedai minyak ada, McD ada, semua ada. Golden. Mak lama kenapa tak duduk sini, Mak? Kita kan Duit gambar je. kita baru duduk. Okay. Kita order kat sini. Sedap eh. Ferringhi Walk yang itu kita minum tu. Kita minum ni tu. Yang kita minum kali Nabi tu. Guys, oh my god, tak ada orang. Beginning to look a lot like this. Everywhere you Ingat tak sayang Tuan Merajuk dah masak? Menang suka tadi. Oh my god, alhamdulillah. InsyaAllah besok kita akan lawan lagi. Ya, yang mana bola diletak depan bola ya. Dua set. Menang dalam mimpi ke? I menang. Strike. Strike, bola tak depan. Even orang bagi tak kena. Oh my god. No. Bye. Kurang dia ni. Kan. Dia kena jadi pelak Mana baby ni? Oh, okey. Masuk lah. Ya. Cantik je. Korang boleh dapat dekat sini kan. Kita tak suka dah hantar. Hati cepat je lah, Mak. Belakang ni ada kedai makan. Masa dia jualan-jualan ini. Hati kalau cak. Aduh, nak jatuh.